RM100 hari ini takkan sama nilainya dengan RM100 tahun depan. Tahu tak sebab apa? Ini semua disebabkan inflasi. Dalam kewangan, nilai sebenar duit dipanggil real value. Formula diringkas. Real value sama dengan nilai nominal dibahagi dengan 1 tambah kadar inflasi. Contohnya lah, kalau kadar inflasi 4% tahun, RM100 pada tahun 2025 tak sama nilainya dengan RM100 pada tahun 2026. Walaupun nombornya sama, perbezaannya kuasa beli dia dah berubah. Kita try masukkan dalam formula tadi. RM100 dibahagi 1.04. Hasilnya RM96.15. Makna kata dengan inflasi 4%, RM100 tahun depan cuma bernilai sekitar RM96 sahaja pada hari ini. Anda rasakan macam mana kita nak lawan inflasi?